Weh, windy gila. Hujan. Hi, morning guys. So hari ni hari ketiga kita orang dekat Kyrgyzstan. Tengok view bilik. Bangun pagi dengan view macam ni memang best. So, I nak tunjuk sikit apa yang di dalam bilik ni. Bilik ni memang sangat okey. Yang kita duduk ni Elza Guest House. So, plug point dia macam ni je tau. Type C dengan USB. Dua ni je. Kalau korang nak charge yang banyak-banyak, korang kena pergi dekat pantry dorang. Sorry, sepah sikit. So, macam ni lah. Dua katil ni. Ni view tingkap. Tapi memang sejuk gila. Make sure korang bawa baju tebal tau. Ni tandas dia. Okay, tandas dia tak ada bidik. Kat sini tak boleh mandi tau. Macam kita orang tak mandi. Sebab tak busuk pun. Sebab memang sejuk kan. Tak perlu. So, kalau nak mandi, korang kena turun bawah. Ada diorang punya tempat shower. Hot spring pun ada juga. Diorang tak sediakan towel. Jadi, kita orang pun bawa yang disposable towel ni. Macam ni je. So, pakai buang. Senang. Breakfast dalam pukul 8 pagi. So, sekarang kita nak turun. Takat-takat gambar dulu. Sebab sekarang baru pukul 7.30 pagi. Okay, sekarang memang sejuk gila. Ui, angin dia bapak sejuk gila. So, korang kasut kena letak kat sini. Tak boleh bawa masuk dalam tau. Ni kita nak turun. Takat-takat gambar dulu. Ni first rumah dia. Lepas tu yang ni baru lagi dia buat. So nanti next time korang datang mungkin semua dah okey lah. Setelah kita orang datang ni water heater tak jadi lagi apa semua diorang tengah baiki. Sini tempat mandi dia. Sini tempat diorang potong-potong kayu. Sini suasana pagi. Kuasa. Nampak tak? Apa yang silap dekat sini, I rasa sebab kita orang tak bawa baju yang tebal. Sebab kami pergi macam awal autumn tapi tak sangka sesejuk macam ni. Tapi itulah, kalau korang nak selamat, korang prepare je puffer jacket ataupun layering baju dengan betul. Wih, buku-buku. Nak tak gambar sebelum kita orang gerak turun daripada atas Rasha ni. Wih, buku mat. Ini antara menu breakfast yang disediakan. Roti, jam strawberry dan kacang-kacang memang wajib akan ada atas meja. For me, makanan dia nampak je macam plain tapi dia cukup rasa. Cuma telur mata je dia tu macam termasin sikit. Breakfast pancake. Tepat jam 9 suku kami turun ke bawah. Masa kita orang nak turun ni ada a few tourist yang couple dengan kita orang. Macam Korean depan ni time naik dia hiking tapi bila turun dia naik truck dengan kita orang. Tapi kena bayarlah, cuma I tak tahu berapa som yang dibayar. Okay, Alhamdulillah kita orang dah selamat sampai ke bawah daripada Altia Rashan. So kita orang dah janji untuk jumpa local driver ni dalam pukul 10 dan tepat sampai kat bawah pukul 10. Memang laju gila lah orang tu bawa. Kita orang baru sampai dekat supermarket dekat Karakol Center. So bolehlah beli apa-apa yang nak. Dekat supermarket ni sepatutnya kami beli makanan untuk piknik nanti. Tapi kita orang sendiri pun tak tahu nak beli apa. So kita orang just beli air dan jajan je untuk makan dalam kereta. Garlic ni really cute. Okay. Ada? Okay, kita orang dah sampai ke Masa kita orang sampai di JT August ni ada satu grup Malaysian tapi geng bayi-bayi mak ayah kita. Diorang pergi under agensi dari Malaysia. Ambil ni ejen ni. Ejen tu. Ya. Baru Sufi sedang sikit dah nak fikir-fikir. Kami pun pergi Kyrgyzstan ni ambil local guide. Local guide. So dibawa ni. Nanti dekat Kyrgyzstan kat Kazakhstan sendiri ya. Bagus lah. Orang baru sampai JT August. Pergi tengok view kat belakang ni. Wah. So kita orang kena naik, kena hiking sikit lah.
jalan daripada sini sampai atas untuk tengok view Jeti Orgus. Siapa nak kencing nak berak kat sini tau. Ni tandas dia. Nama Jeti Orgus bermaksud tujuh lembu dalam bahasa Kyrgyz. Ia terletak dekat kawasan timur Kyrgyzstan dan tak jauh dari bandar Karakol. Lembah ini terkenal dengan kecantikan alam semula jadi yang sangat cantik. Okay, kita orang pun dah gerak turun. Tak naik sampai atas pun. Dia just macam duduk atas tu, korang akan dapat view yang seluruh ni lah. Jadi kita orang decide nak berhenti dekat stop dekat bawah tu je yang lagi cantik. Kami meneruskan lagi perjalanan menyusuri jalan di tepi Tasik Ishkul. Tasik air masin kedua terbesar di dunia dan terletak di tengah pergunungan Kyrgyzstan. Dari Jeti Orgus, kami teruskan lagi perjalanan ke Barskun Valley untuk piknik di tepi sungai yang jernih dan view gunung yang sangat cantik. Tapi belum sempat untuk kami duduk dan bentang tikar, cuaca dah mula mendung. Kita orang nak pergi piknik. Dekat Barskun Valley ni dia ada waterfall juga tau dan korang boleh hiking pergi ke sana. Cuma timing kami ni memang sangat tak sesuai. Apa-apa pun kami sempat untuk tangkap gambar dan menikmati keindahan alam yang sangat cantik. Lawannya subhanallah. Tak lama lepas tu hujan turun dan angin pula sangat kuat. Ini boleh dikatakan antara piknik yang paling cepat dalam hidup. Betul-betul touch and go. Sempat makan beberapa suap je, dah hujan dah. Tapi piknik sini memang sangat cantik gila korang. Panik. Weh, windy gila. Hujan. Mau makan apa suap, makan tak sempat habis. Are you okay? Okay. Tak sempat nak enjoy. Tak sempat nak enjoy weh, hujan. Destinasi kami yang seterusnya ialah ke Fairytale Canyon. Sekarang kita nak sampai Fairytale Valley. Jumpa kat mana? Jumpa kat Bangsa. Oh, Bangsa. Okey. Kita Petaling Jaya. Salam. So, kali ni kita kena hiking lagi dan kita orang dah jumpa apa? Orang Malaysia ramai juga kat sini. Kata sekejap lagi kita tidur sekali bersama dengan diorang ya. Orang Malaysia tu lah. Okay, cantik juga. Hai. Kita orang jumpa aunty from Malaysia. From Terengganu. 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 Tak. Dekat Kyrgyzstan ni ambil local guide. Local guide lah. Dekat Kazakhstan tu sendiri lah. Okay. Fairytale Canyon ni terbentuk dari geologi yang sangat unik oleh hakisan selama berjuta-juta tahun mencipta formasi batu berwarna merah jingga menyerupai haiwan dan istana. Itulah. Wah. Ini canyon. Dulu ini. Kemudian ada sebut ni. Tak ingat. Cantik kalau kau nak bergambar. Rasanya dulu ni laut ni. Tasik. Sebab tu batuan dia macam ni. Okay,
Ni korang boleh panjat tau ni, tapi I tak berani. Masa kami datang, banyak jalan yang tengah buat dekat Kyrgyzstan ni, terutamanya sepanjang jalan dekat Ishku Lake. So, lepas ni perjalanan korang lagi smooth sebab tak ada dah off-road. Cuba korang tengok cara dia tutup jalan tu. Just guna batu je. Kon pun tak ada. Signboard apa tah lagi. Tapi diorang ni memang bagus lah. Satu kereta pun tak ada yang lalu atas jalan tu. Tibalah masanya untuk kami check-in di penginapan kami yang ketiga, iaitu di Bosogo Yurt Camp. Dari Fairytale Canyon tadi ke Bosogo mengambil masa hanya dalam 30 minit sahaja. Sampai dah tempat tidur malam ni. Okey, ni bilik kita orang untuk malam ni, satu malam. Wah, 4 katil korang. Heater Wah. sini. Heater kat sini. So kalau tak nak panas, heater. Ya. Kita ada juga, jangan risau. Cuma toilet je lah tak ada kat dalam ni. Toilet dia dekat luar. Dekat setiap katil dia ada plug point. So tengah-tengah ni meja. Kita orang nak siap-siap nak solat dulu. Ni kita orang akan tunjuk korang dekat luar kawasan ni. Okay, siapa yang bilik tak ada toilet, dia ada toilet kat luar tau. 2 shower, 2 tandas. Ha ni. Okay. Ya. Ni toilet dia. Ni shower. Ada air panas juga. Okay. Then ini toilet bowl. Yang satu ni dia ada bidet. Lagi satu dia tak ada bidet. Nak cuci muka dekat bahagian luar. Ni bilik. Ni bilik 4 orang. Tak silap, 4 katil juga. Ni bilik kita orang. So, ni dia punya cafe. So, nanti dinner dalam pukul 7 malam. So, kat belakang-belakang tu, tak silap I, dia dalam bilik tu dia ada sesiap toilet. Sebab I jumpa ada Malaysian tadi, dia punya bilik dekat sini. Ada buaian. So nice. So ni bilik lah. Bilik ni yang mana ada toilet kat dalam. Mungkin mahal sikit lah. Bagi I, kalau korang datang time autumn, korang kena prepare juga baju sejuk. Kawasan ni sangat-sangat tenang and best. Itu saja. Wah, korang nak tengok satu benda tak? Ini pintu masuk youth camp kita orang. Nama dia Bosogo. Ni nombor dia. Apa korang bolehlah contact. What is your name? My name is Abigail. She shy. Yeah. Budak-budak ni muka comel gila. Cantik-cantik semua. Muka cantik, nama cantik. So kita tengok. Okay. Nak main buaian. Ni pun boleh. Jom kita masuk dinner. Oh, okay.
Culture dekat sini, bila korang nak makan kan, dia memang dah sediakan tempat masing-masing tau. Contohnya macam kami berdua, tapi dia bagi seat untuk 3 orang sekali dengan driver. Lepas tu untuk breakfast the next day, korang kena duduk tempat yang sama juga. Ini driver kita. Our driver. Our driver. Mr. Surik. Sirik. Sirik. Ahmed. Nur. Nur. Yes, ni cara kami berborak. Hanya guna Google Translate sahaja. And jawapan dia yes or no sahaja. Kadang-kadang tu kalau sampai dekat satu kawasan, dia macam nak cerita dekat kita orang tau. Tapi disebabkan dia tak ada speaking, dia pun jadi macam fed up nak sembang. Okay, kalau orang Kyrgyz, dia letak jam ni dalam tea. So, untuk dinner malam ni kami makan sup sayur kot. Dalam ni ada capsicum, carrot, potato, bawang. Yang penting memang cukup rasa lah. Lagi satu, I pun dah terikut cara diorang. Bila makan sup memang cicah dengan roti. Sebenarnya I follow je macam mana driver tu makan. Dan inilah main dish dia. Ada mashed potato dengan ayam goreng sos tiram I rasa. Yang penting kenyang dan sedap. So untuk day 3 dah settle semua. Just tinggal untuk kita orang mandi, solat dan tidur. Esok breakfast dalam pukul 8 pagi. Lepas breakfast terus gerak. Okay, so jumpa esok. Bye. Dari Altin Arashan ke Jeti Orgus, singgah sekejap piknik di Borskun Valley dan akhiri hari di Ferrite Canyon sebelum check-in di Bosogo Yurt Camp. Nak tak gambar. Tapi perjalanan belum habis lagi. Episod seterusnya kami akan naik kuda dan tiba-tiba pula kena hiking. Apa jadi yang selepas tu, jumpa di episod seterusnya.